Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke step 6 Step 6 ni ialah validation. Validation ni kita nak tentukan sama ada benda tu betul-betul boleh pergi ataupun tidak. So basically most people dia fail about validation sebab isu malas lah, sebenarnya malas kan. Dia ambil satu pen, dia turun je. If you do that, bahayalah, you might be throwing away money lah, mana you buang duit kan. So kalau tengok tadi kita Puan ni dah cakap lah videos before this, kita kena pilih tiga main pains, tiga kesakitan utama. Tapi you jangan daripada tiga kesakitan utama tu you cuba buat offer, you kena validate dulu. You takut kita teori-teori saja. Teori ni dalam kepala kita je, tapi dalam real world mungkin lain kan. So inilah ramai orang fail. Puan ni pun banyak kali buat silap ni sebenarnya. So bila kita buat assumption, tengok-tengok tak kena, sebab dengan customer dia jadi lain. So validation ni dia akan jimat masa, jimat tenaga, jimat duit, sebab kesilapan tu kita akan buat ketika dia kecil. Dia tak adalah dah buat dah besar, dah tak jadi, dah banyak habis baru nak tukar benda lain. Tak boleh, kena validate dulu. So ambil those 3 pains kan, and you try to interview at least 5 people lah. You tak payah interview 100 orang, 5 orang cukup lah kan. 5 orang yang sesuai untuk jadi pelanggan you. You tengok avatar you macam mana. Lepas tu kau tengok orang tu sesuai dengan avatar you, you tanya dia. Tanya soalan-soalan simple je kan. Contohnya, apakah masalah yang paling besar? Yang berkaitan dengan niche you lah. Apakah masalah you yang paling besar? And then you tanya kenapa benda ni susah kan. Lepas tu the third one, you kena tanya, you dah cuba apa untuk menyelesaikan masalah tersebut kan. Nombor 4, you kena tanya, kalau benda ni tak jadi, kalau benda ni tak selesai, apa akan jadi? Apakah kesannya kalau benda ni, masalah ni tidak diselesaikan? And then finally you boleh cakap, if there is a shorter way, kalau ada jalan atau cara lebih cepat, you sanggup bayar tak? Kalau orang cakap sanggup bayar dan 5 orang cakap sanggup bayar, okey lah. So you boleh buat phone call. Biasanya phone call lah paling best. Phone call atau WhatsApp, 5 orang call 10-15 minit. Lepas tu you tulis nota, you record bullet points lah. Jangan tulis ayat-ayat panjang. You tengok pattern pada jawapan tu. Kalau pattern tu sama je, semua orang cakap lebih kurang je, maka pen tu valid lah, sebab semua orang menghadapi masalah yang sama dalam bentuk yang sama. Kalau terlalu berbeza antara respon A dengan respon B, respon C, respon C, D ni berbeza sangat, mungkin pen tu tak valid lah. You kena refine balik, you kena cari balik pen lain kan. You kena cari balik pen lain, yang mana yang paling urgent dan paling orang sanggup bayar. Kita nak urgent dengan sanggup bayar. So Puan ni repeat 5 soalan tadi kan. Apa masalah yang paling menyakitkan? Kenapa benda ni susah? Apakah yang dia dah cuba? Kalau tak selesai jadi macam mana? Kalau ada shortcut, jalan cepat, sanggup bayar tak? Okay. Dah sudah tengok video ni, sila komen dan lepas tu share lah pada kawan-kawan, supaya dia orang pun dapat solution ni. Don't worry, Puan ni nak buat 100 videos, step 1 sampai step 100. Lepas tu Puan ni akan letak kat page ni. You boleh tengok free je, tak payah bayar apa. You tengok free, you ikut satu-satu. Nanti you tengok, hari ni tengok 1, 2, 3, esok tengok 4, 5, 6. Doakanlah Puan ni diberi kekuatan untuk menyiapkannya, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum.